Jabatan Imigresen Malaysia terus memperkukuhkan penguatkuasaan Undang-Undang Imigresen Negara menerusi satu lagi operasi pemindahan tahanan warga asing yang berjaya dilaksanakan dengan lancar. Kali ini seramai 144 tahanan imigresen telah dihantar pulang ke negara asal masing-masing menerusi lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur atau KLIA selepas melengkapkan semua proses yang ditetapkan mengikut peruntukan undang-undang. Menurut Jabatan Imigresen Malaysia Negeri Kelantan, operasi yang berlangsung sepanjang 21 hingga 22 Julai 2026 itu dikendalikan oleh Depot Imigresen Tanah Merah sebagai sebahagian daripada komitmen berterusan jabatan dalam memastikan pengurusan tahanan dilaksanakan secara teratur, selamat dan mengikut prosedur yang ditetapkan. Kesemua individu yang terlibat sebelum ini telah menjalani proses perundangan, semakan identiti serta penyediaan dokumen perjalanan yang lengkap. Hanya selepas semua keperluan tersebut disahkan, barulah proses penghantaran pulang ke negara asal dilaksanakan. Operasi kali ini melibatkan tahanan dari Indonesia, Myanmar, Kemboja, Bangladesh dan India, sekaligus mencerminkan kerjasama berterusan antara Malaysia dengan negara-negara terbabit dalam memastikan proses pemindahan dapat dijalankan secara tersusun dan mematuhi undang-undang antarabangsa. Daripada keseluruhan 144 tahanan yang dipindahkan, 113 orang merupakan lelaki dewasa, 24 orang perempuan dewasa, manakala 7 lagi ialah kanak-kanak lelaki. Kesemua mereka telah berjaya dihantar pulang ke negara asal masing-masing tanpa sebarang insiden yang tidak diingini. Operasi ini diketuai oleh Timbalan Penolong Pengarah Imigresen Muhammad Adham bin Abrahim bersama pasukan penguatkuasa yang memastikan setiap fasa pemindahan berjalan mengikut prosedur operasi standard serta mengutamakan aspek keselamatan dan dokumentasi. Jabatan Imigresen Malaysia menegaskan bahawa operasi penghantaran pulang seperti ini akan terus dilaksanakan dari semasa ke semasa sebagai sebahagian daripada usaha menguruskan tahanan imigresen yang telah selesai menjalani semua proses perundangan. Pendekatan ini bukan sahaja membantu memastikan penguatkuasaan undang-undang berjalan dengan berkesan, malah memperlihatkan komitmen Malaysia dalam menguruskan isu imigresen secara profesional, berintegriti dan selaras dengan peraturan yang berkuat kuasa. Pelaksanaan operasi seumpama ini juga mencerminkan usaha berterusan kerajaan dalam memperkukuhkan sistem imigresen negara melalui kerjasama pelbagai agensi serta negara-negara yang terlibat bagi memastikan setiap proses penghantaran pulang dilaksanakan dengan lancar, teratur dan mengikut saluran yang sah. Itulah perkembangan terkini mengenai operasi pemindahan 144 tahanan imigresen yang berjaya dilaksanakan melalui KLIA selepas semua urusan perundangan dan dokumentasi disempurnakan. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe dan jumpa lagi di video seterusnya.